AA beli rumah kondo 1000 square feet selepas 12 bulan menyewa. So, berapa bulanan MLTT yang dia kena bayar setiap bulan? Untuk rumah kondo yang 1000 square feet dekat tengah-tengah KL, anggaran harga dalam 700,000 ke 1.5 juta lah maksimum. So, kita ambil yang tengah-tengah 1 juta. Tapi berapa pula tempoh loan rumah KA ni? Sekarang ni kan, bank boleh bagi kita bayar loan rumah sampai umur 70 tahun. Paling maksimum lah. KA ni umur baru 33 tahun. So, bank masih boleh bagi dia tempoh loan paling maksimum 35 tahun. Yang aku nak share ni adalah plan MLTT yang boleh bagi dia return 90% ke atas kalau tak ada buat apa-apa claim. So, bulanan MLTT untuk rumah kondo 1000 square feet yang ikat loan 35 tahun yang bernilai 1 juta ringgit. Bulanannya adalah RM2,257.79. Aero Aming akan dapat returns RM1,110,832 kalau dia tak pernah buat apa-apa claim. Kalau korang nak saya bantu kirakan korang punya bulanan MLTT, boleh tekan back biru interested ataupun tolong like, tolong repost dan share video ni. Tolong komen rumah siapa pula yang korang nak aku kirakan bulanan MLTT dia. Secure your legacy.